Lembaga Lebuh Raya Malaysia menerusi projek Kampung Angkat Madani memperkukuh komitmen membangunkan komuniti luar bandar dan kali ini menyantuni penduduk Kampung Terusan Seberang Juasih, Negeri Sembilan. Ketua Pengarah LLM Dato' Insinyur Sazazi Harun berkata 1 juta diperuntukkan untuk menaik taraf infrastruktur, kebajikan, pendidikan, modal insan serta peluang sosio-ekonomi penduduk. Program ini merupakan kesinambungan inisiatif Santuni Madani yang bermula pada Februari 2025 dan kini diperluas dengan sokongan syarikat konsesi lebuh raya serta rakan industri. Antara projek yang telah dilaksana termasuk penambahbaikan Masjid Kampung Terusan Seberang, infrastruktur balai raya serta fasiliti pendidikan. Kampung Angkat Madani ini bagi saya satu inisiatif kerajaan Madani yang sangat baik dan ianya melibatkan kepada ketua-ketua agensi. Istimewanya ketua-ketua agensi ini kami boleh membuat keputusan yang profesional dan harapnya akan sampai kepada terus pada kumpulan sasaran. Jadi bagi saya inilah satu rezeki untuk kampung kelahiran saya ini. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan projek Kampung Angkat Madani di Kuala Pilah.